Sebelum ni tengok dulu video ni sampai habis. Yang mana kat depan aku sekarang ni ada satu headphone yang betul-betul murah, tapi design dia tu memang sangat lawa lah. Cuma dia ada kurang sikit. So jom kita tengok. So ni P9 Pro Max. Kalau korang beli, akan dapat user manual, USB to Type-C dan headphone tu sendiri. Dan headphone ni dia datang dengan back dia sekali, okay. So kalau kita nak simpan ke apa, memang kemas lah. Untuk sound quality bagi aku best. Dia punya bass tu memang memang layan, tapi dia ada kurang dari segi stereo sound. Aku dah test buka stereo sound dekat headphone lain boleh, tapi kat ni dia tak bunyi. Dia tak bunyi kiri kanan tu. Dari keselesaan pula, untuk span dia ni bagi aku okey, lembut je. Dekat atas ni pun bahagian kepala ni pun lembut. Cuma dari segi size pula, aku rasa size kepala aku tak selesa. Sebab aku rasa macam benda ni kecil sikit. Walaupun aku dah tak habis dia punya ni, still tak boleh gak. Tapi kalau dia buat besar sikit, aku rasa ni memang cun lah. Dari segi bateri pula, macam risau. Aku dah test hari tu 2 jam dan ni aku tak charge lagi, tapi bateri masih ada lagi 90. Dan kalau warna pula, macam risau dia ada banyak. Yang aku pilih warna biru. So bagi aku itu je kot untuk iPhone ni. Kalau hampa tanya aku okey tak okey kalau beli benda ni, aku akan cakap okey. Sebab apa? Design dia ni nak sama macam yang brand satu lagi tu. Memang nampak mahal kalau hampa pakai dekat luar. Orang akan nampak macam ush, jadi kayanya pakai headphone ni. Yang lagi satu tu nak dekat beribu-ribu. Tapi yang ni memang murah. So kalau hampa nak dapatkan juga headphone ni, aku dah sediakan beg kuning kat bawah.